Baik, kat sini kita ada satu projek yang jarang-jarang kita dapat, tapi alhamdulillah hari ini kita dapat juga sebiji Mazda RX-8 buat exhaust. Kereta ni baru keluar 2 hari. Owner ni beli second lah, senang cerita lah, mana ada baru kereta ni kan. Di mana sebelum ni exhaust dia standard dan hari ni dia nak buat T-box muffler tip twins piping sikit. Dan kalau korang nak tahu, ini adalah Mazda RX-8 yang manual. Kalau korang nak tengok, jadi kereta ni dah siap, dah turun semua. Aku payung sikit bahagian dalam dengan bunyi dia sikit. Stay tune. Baik, kat sini korang boleh tengok proses laser welding. Ni bukan TIG, ni bukan MIG. Korang tengok sendiri. Selamat, mata tak sakit. Silau pun tak. Nampak? Kalau korang nak tahu yang welding ni bukan robot orang juga macam kita. Cantik kan? Okey, sekarang ni kita dah siapkan Mazda RX-8 ni, dia punya exhaust. Maklumlah owner bukan muda macam kita, jadi selera dia agak lain sikit, tak nak bising-bising. Jadi inilah hasil bunyi dia. Bos, tekan jap. Dengar tak? Jadi itulah resultnya. Thank you. Korang kalau ada nak buat exhaust, kontak nombor kat bawah tau. Peace. Lupa tu tak? Tadi aku dah beritahu korang yang pasal Mazda ni manual Kau tengok kat dalam dia. Aku tak tipu tau. Aku tak tipu. So this is one rare lah sebab sekarang banyak auto Itu je lah. Bye.